membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 19 April 2025. Tidak menentu. Yohanes bab 19 ayat 38 hingga 42. Selepas itu, Yusuf yang berasal dari Arimatea meminta izin daripada Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf ialah seorang murid Yesus secara diam-diam kerana takut akan ketua orang Yahudi. Dengan izin Pilatus, Nikodemus membawa ramuan mei dan gaharu sebanyak kira-kira 75 paun. Mereka mengambil jenazah Yesus lalu mengafankannya dengan kain linen dan ramuan rempah mengikut adat pengebumian orang Yahudi. Di sebuah taman di tempat Yesus disalib terdapat sebuah makam yang belum pernah digunakan, mereka pun memasukkan jenazah Yesus ke dalamnya. Malang sungguh hari ini. Anak Tuhan sudah mati. Mengapa boleh jadi begini? Sumber kehidupan manusia akan dikuburkan. Siapakah yang bertanggungjawab? Dua ahli majlis Yahudi dan kumpulan orang yang mengutuk Yesus. Sudah tentu Pilatus kagum dengan kejadian ini. Juga, pengendalian mayat pada waktu Paskah akan menyebabkan mereka tidak dapat mengambil bahagian dalam ibadat awam sepanjang minggu itu. Namun begitu, mereka tidak peduli. Lazimnya, pengendalian mayat Yesus adalah tugas wanita. Yusuf dan Nikodemus telah mengambil alih pengendalian ini sebagai perkhidmatan cinta terakhir mereka kepada Yesus. Mereka tidak kisah tentang peranan jantina di sini. Yesus yang mereka kasihi sudah mati dan keadaan tidak menentu di dunia mereka. Tiada perkara yang lebih penting kepada mereka sekarang. Tunggulah sehingga pagi Ahad nanti apabila wanita memainkan peranan lelaki dalam memberitakan berita baik kepada murid-murid Yesus. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih kerana mengubah dunia saya dengan kematian dan kebangkitan-Mu. Engkau telah menyelamatkan saya dan setiap orang yang percaya kepadamu. Amin.